Katu, simply the best. Bye-bye. You're simply the best. Better than all the rest. Better than anyone. Anyone I ever met. I'm stuck on your heart. I hang on every word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Hari ini kita jumpa dengan menu yang simple, tak ada bawang, tak ada apa. Kita straight to the point. Cara-cara nak masak lemon pepper chicken. Sedap menawan. Tak percaya cuba. Okey. Dan dia punya ramuan ataupun rempah-rempah dia tu senang dan mana-mana pun boleh dapat. Siapa pun boleh masak. Okey. So depan sini kalau nampak kan dia ada ayam. Okey. Kalau ni ayam dia whole leg ataupun awak nak potong separuh pun boleh. Okey. So untuk saya ni saya ada campur whole leg dan juga separuh. Okey. So ini kita marinate dulu. Bahan-bahan dia senang. Tengok black pepper. Okey, kita taruh secukup rasa black pepper kita. Lepas tu kita ada yogurt. Okey, tengok yogurt. Depend dengan ayam berapa banyak lah. Kalau macam ayam yang macam saya punya ni, saya taruh dalam 3-4 sudu. Okay. Yogurt. Okay, dah settle yogurt. Kita masukkan apa pula selepas ni? Kita perahkan lemon. Okay. Lemon Kita perahkan. Tapi dah lemon pepper chicken, dia dah ada pepper, mesti nak ada lemon. Tapi dah tak kena lah menu dia kan. So, macam saya pakai 1 biji. Kita perah sampai dia buat semua ni lah kan. Okay, so selepas lemon, apa pula yang kita nak taruh? Okay, kita perahkan lemon kita betul-betul dulu. Okay, lepas tu kita gaulkan dia. Awak guna tangan boleh. Kalau tak nak, awak nak pakai apa? Awak punya senduk ke apa-apalah. Okay, tapi saya rasa tangan lebih afdal. Jadi kena makan pun lebih sedap. Kerana nama sebab tu orang cakap pakai air tangan. Okey, gaulkan dia, gaul black pepper semua kan. Dengan lemon, menawan. Bau dia kat sini tangkap. Tinggal lagi awak tak boleh bau kan. Nampak So, yang ini kita harus perap dia lebih kurang 30 minit ataupun sampai 1 jam, the best lah. Kalau nak lah kan. Okay, kalau tak nak 30 minit pun boleh, tapi saya rasa 1 jam pun cantik. Okey. So bila ni dah settle, setelah kita masukkan kita punya yogurt, yogurt kita ni semua, tak lupa juga kita harus masukkan garam. Tapi tiga lagi saya ni tak pakai garam, saya pakai serbuk perasa je. So saya taruh ini je lah. Kalau awak mungkin ada garam kat rumah kan, ada taruh garam. Bukan tak ada garam kat rumah ni, ada, cuma saya tak pakai. Untuk masak saya tak pakai lah. Okey. Dan after that, kita masukkan kita punya garlic. Kita masukkan kita punya garlic ataupun garlic dengan ni apa panggil tu, bawang putih paste. Okey. Nampak ni garlic dengan bawang putih paste. Okey, masukkan. Dan after that kita gaulkan dia sekali lagi sampai dia rata dan kita tinggalkan dia ataupun taruh dia tepi. Kasi dia betul-betul serap. Macam tadi saya cakap 30 minit hingga 1 jam. So setelah 30 minit hingga ke 60 minit kita dah marinate, kita dah taruh di satu tepi. So dah sampai masa untuk kita goreng aja. Okey. Goreng dia simple aja. Biasalah kan, kita mesti ada butter. Butter ni menolong untuk melemakkan kita punya masakan ataupun gorengan. Okey. So kita masukkan butter kita. Depend dengan berapa banyak ayam yang macam tadi saya cakap kan. Kalau awak ada ayam lebih tu, kena taruh lebih, dan taruhlah lebih. Kalau awak punya ayam sikit, dan taruh sikit. Dan after that, kita bantukan dengan minyak. Okay, kita bantukan dengan minyak makan atau minyak apa pun boleh lah. Dan after that, biasalah kan, panaskan minyak dan cairkan. Tengok kat sini kan, okay. Kita panaskan minyak dan juga cairkan butter kita tadi. Okay.
sebelum kita taruh ayam tu lah. Ini senang je. Lencah ataupun bahan-bahan yang tak ada banyak macam bawang, dia pakai garlic paste ataupun ginger paste tu 2 in 1 semua ready made lah. Mana-mana pun boleh dapat. Betul lah. Okey, so agak-agak minyak kita ni dah panas. Kita masukkan ayam kita yang tadi kita dah marinate dia setengah jam ke 1 jam tadi. Butter kita ataupun minyak kita dah panas. Sebelum tu kita masukkan, saya ada kat sini ada 4 sekawan, tetapi saya tak pakai 4 saya pakai 3 kawan aja. Jadi kalau awak tengok betul-betul saya pakai 3 kawan, dia tak ada sampai 4. Okey. Kita masukkan dekat dalam. Dan after that, kita stirkan dia sikit lah. Okey. Dia aroma bau naik kan. Lebih bau tak boleh angkat. Okey, so now apa pula? Kita masukkan ayam kita tadi yang kita dah marinate ni. Macam saya cakap kan, saya ada pakai whole leg ataupun suar separuh. So depends dengan awak punya selera yang macam mana. Okey. Kalau awak rasa whole leg tu senang dimasak, boleh. Kalau awak rasa bikin dua senang digoreng, dia bikin dua terpulang. Okey, saya dekatkan video. Jadi direct tempat ayam yang tengah goreng ni lah. Jadi senang. Kita jangan tengok kiri kanan, kita tengok depan saja. Okey, apa itu kejadian dia setelah semuanya nanti kita taruh menjadikan satu. Saya cakap terus terang, tak cuba tak dapat tahu dia bau. So satu side tu 4 minit macam saya cakap. So kita dah boleh mula balik-balikkan dia pelan-pelan lah. Okey. So biar ayam tu masak dengan sempurna kan. Jadi semua part of the chicken tu dia kenalah ataupun masak lah kan. Tak kira awak nak berapa banyak ayam ni, macam saya portion dia tu saya ikut kepada orang-orang yang kat rumah ni lah. So inilah yang saya masak apa kat dalam kuali ni. Idea je lah nanti insyaAllah. Waktu kita punya ayam ni tengah ongoing goreng ni kan, jadi kita masukkan cili hijau. Tengok ni cili hijau potong tengah boleh. Kalau tak nak satu macam ni awak potong dua pun boleh. Saya potong tengah je. Okay, kita taruh tengah dia. Jadi biar apa panggil tu, pedas tu tahan. Dan kat sini saya juga ada taruhkan cili padi. Kalau awak tengok betul cili padi yang pendek ni dalam 4-5 biji sudahlah, atau 4-5 batang, supaya dapatkan dia punya kepedasan tu cantik lah. Tak taruh pun boleh. Kalau awak tak nak, jangan taruh. Tapi saya taruhkan dia supaya dia lah Melayu kan, semua makan pedas. Jadi biar dia pedas sikit. Okey. So kita biarkan kita punya cili hijau ataupun cili padi kita tu ongoing dulu. Sekejap lagi nanti kita. Sekarang kita tengok ayam kita apa jadi. Kita balikkan dia. Nampak dia bertukar warna tu Kalau awak nampak lah, saya rasa clear game ni. Dia betul-betul fokus lah apa ni, wangi je. Tak ada fokus ke mana-mana lagi. Okay, kalau awak tengok betul ayam dia nampak marvelous. Okay, kita masuk. Kita adjustkan dia dan kita semua biar rata lah masak kan. Ya Allah, tak sedap. Okay. Okay, nampak tu? Okay, so setelah ni kita masukkan garam masala. Okey, garam masala sikit. Kita masukkan garam masala sedikit. Okey, menambahkan aroma dia lagi sedap. Dan juga kita punya marinate punya sos lah kan, yang tadi yang kita ada tu, yang kita marinate tu. So balance dia tu awak jangan buang, curahkan kat dalam. Curahkan dia kat dalam semua supaya dia akan lagi absorb menjadi lagi mampat dan sedap. So kita ratakan pasal tadi kita dah masukkan garam masala kan, dia punya apa panggil tu marinate punya sauce balance kita dah campurkan. So kita try to mixkan dia together biar rata lah. Okay, so kita leave it yang ni sampai ayam kita masak. Nanti seterusnya nanti saya tunjuk awak apa yang saya tambah lagi. Tengok ayam kita tu cantik dia punya brown. So macam tadi saya cakap kan, masakan ni memang tak perlukan bawang putih macam ni, tapi kita orang Melayu kan. Jadi saya taburkan sikit bawang supaya dapatkan lagi dia punya apa panggil tu, kemanisan rasa dia. So bawang holland ni saya taruh kat sini biarlah dia sampai dia melt ataupun lembik sendiri kat dalam ayam ni. Tak ada masalah. Bawang holland tu memang sedap ni. Dia sedap dimakan dan senang dia melt. Okey.
tekankan dia. Dan tak lupa juga kita masukkan daun ketumbar ataupun coriander leaf. Awak nak kasar-kasar boleh, nak potong alu-alu pun boleh. Tapi kalau untuk saya suka dia kasar-kasar sikit pasal saya suka makan ni coriander. So, kalau awak tak suka, awak nak alu-alu, potong ke gunting alu-alu, saya pulang. Okey, tak ada isu pun. Sebab macam saya ramah saja, senang. So kalau kita tengok ayam kita pun dah cantik. Senang cakap dia dah 95% masak lah. Lagi 3-4 minit dah masak. Jadi sebelum tu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang menonton video saya ni. Dan kalau sudi tu tolonglah support saya supaya saya tu ada semangat dan terus ke depan dan share banyak lagi dishes ataupun menu untuk kita semua. So sebelum saya akhiri, macam biasalah kan, setelah ada lampu jangan taruh lilin. Kalau dah dapat tukang masak yang satu, jangan cari yang lain. Okay? So I see you in the next video ataupun next dishes ataupun lauk ya. So jaga diri baik-baik. Saya doakan semua dalam kesejahteraan dan dirahmati Allah, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simply the best. Bye bye.